Sebelum saya teruskan video ni guys, saya ingin minta bantuan pada korang sekejap. Kalau korang sudi, cuba komen di bawah mikrofon apa yang sedang korang gunakan sekarang. Dan kenapa korang gunakan mikrofon tersebut. Tapi kalau korang tidak ada mikrofon, korang boleh komen juga. Komen mikrofon apa yang korang sangat-sangat idamkan untuk korang guna pada konten-konten video-video korang semua. Jadi apa lagi? Komen sekarang guys. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel Bro Jeb Syekh. Apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan yang sihat. Guys, sepanjang video ni daripada awal sampai habis nanti, korang akan dengarkan satu kualiti audio mikrofon daripada this microphone. Okay? Tengok dia punya mikrofon. Yes. Ini adalah Saramonic BlinkMe B2. Saya boleh katakan this microphone, first time saya jumpa mikrofon yang berbentuk bulat macam ni, dan yang paling best, guys, touch screen guys. Okay? Touch screen. Dan macam sekarang ni, korang tengah dengarkan audio quality daripada this microphone itself. Guys, mikrofon ni ada dua transmitter. Ni yang pertama dan ini yang kedua. Saya sudah attachkan pada awal. Dan ada satu receiver yang sekarang saya tengah attachkan pada kamera Sony A7C. Korang boleh gunakan this microphone pada kamera, smartphone, laptop dan juga korang punya tablet. Wow. Inilah dia punya kotak. Dan once korang sudah purchase Saramonic BlinkMe B2 ni guys, apa yang korang akan dapat dalam this box adalah 2 unit transmitter ataupun mikrofon, 1 unit receiver, 2 unit magnetic clip, 1 unit magnetic cold shoe, 4 unit magnet, 2 unit windshield, 1 unit carrying bag, 1 unit phone holder, 1 unit USB-A to USB-C cable, 1 unit TRRS to TRRS cable, 3 unit screen protector, ada user manual dan juga stiker Saramonic. Jadi macam yang sekarang korang tengah dengar kualiti audio daripada Saramonic BlinkMe B2, dan saya tidak keterlaluan untuk cakap ini adalah flagship terbaru daripada Saramonic guys. Built-in quality memang sangat-sangat nice lah. Okay? Memang sangat-sangat solid. Dan dia punya receiver ni guys, merangkap charging case. So korang just attachkan this microphone ataupun transmitter pada receiver, dia akan automatic charge korang punya transmitter. Okay, kalau kita lihat dia punya transmitter ni memang sangat simple dia punya design. Okay, depan ni of course dia punya LCD touch screen. So korang boleh simply touch untuk setup dan juga adjust. Dan bahagian kiri ataupun sisi tepi ni, okay, warna kuning ni korang akan dapat NR button, which is button untuk noise reduction. Yes, korang klik satu kali untuk aktifkan noise reduction. Korang klik 2 kali ataupun korang hold, korang akan mutekan. Dan sebelah dia ada button on off. Kemudian ada mikrofon. Dan bahagian belakang korang boleh tengok macam ni. Ini untuk charge. Korang just attachkan pada receiver, dia akan automatic charge korang punya transmitter. Wow. Dan juga untuk receiver dia ni, korang boleh lihat receiver dan juga transmitter dua-dua menggunakan LCD touch screen. Bahagian kiri korang akan dapat 3 port, input audio port, TRRS to TRRS cable, dan korang akan dapat headphone jack untuk korang real time monitor audio korang, dan juga port USB-C untuk charge. Dan menariknya mikrofon ni guys, korang boleh gunakan 2 audio recorder dalam satu masa yang sama. Jadi kedua-dua receiver dan juga transmitter ni menggunakan sistem teknologi magnet. So receiver korang boleh attachkan menggunakan magnet, dan juga mikrofon ni korang boleh attachkan menggunakan magnet guys. So dia ada beberapa magnet lah yang disediakan dalam kotak ni. Okay, menggunakan clip yang macam ni pun menggunakan magnet. Okay, base dia adalah magnet. Magnet dia pun memang sangat kuat guys. Okay, korang boleh nampak. Attraction magnet tu memang sangat kuat. Okay, dan kalau korang boleh lihat di sini, okay, saya attachkan pada baju. Memang sangat kuat. Kalau kita goyang, okay, ataupun kita tengah rakam video, shoot video berlari, korang punya mikrofon tidak akan jatuh. Yes, memang sangat kuat. Okay. Untuk mikrofon ni, korang boleh aktifkan onboard recording. Okay, onboard recording dia akan record audio internal. So, dalam mikrofon ni sendiri ada 8 gig storage internal yang korang boleh gunakan. Dalam mikrofon ni ada 3 mode, which is mono, stereo dan juga safety. Jadi, gunakan mode yang bersesuaian dengan korang punya rakaman. Oh ya, dan sebelum saya terlupa, mikrofon ni juga korang boleh adjust menggunakan aplikasi Saramonic daripada smartphone. Dan yang best, korang boleh tukar-tukar dia punya background dan juga layout guys. So, korang boleh masukkan logo korang. Korang boleh masukkan gambar muka korang. Dan korang boleh buat rakaman dengan bergaya.
So bolehlah nampak dalam rakaman tu korang punya logo dan juga branding. Ataupun korang boleh tukar-tukar dia punya layout sama function macam smartwatch. Dan seterusnya untuk kapasiti receiver ni boleh tahan sehingga 22 hingga 24 jam penggunaan seharian. Dan untuk transmitter ni sendiri boleh pergi dalam 7 ke 8 jam penggunaan tanpa henti. Okey, dan juga range operation mikrofon ni boleh pergi sehingga 100 meter. Jadi tanpa bermasa, jom kita keluar sekejap untuk test jarak mikrofon ni boleh pergi. Jom. Alright, so sekarang kita berada di luar ataupun outdoor, walaupun tidaklah ter-outdoor sangat. Okay, kita berada di beranda office ni. Jadi ya, ini adalah kualiti audio yang korang boleh dengar sendiri daripada Saramonic Blink Me B2. Saya attachkan di baju macam ni guys. Okay, so sekarang saya gunakan this mic. Okay, kalau kita tekan button kuning ni, dia akan muncul NR. Bermaksud, dia punya noise reduction sudah aktif. Okay, sekarang ni adalah kualiti mikrofon. Kualiti audio, kita aktifkan noise reduction. Kawasan sekarang ni memang sangat bising. Kereta lalu lalang dan juga bunyi construction memang agak bising lah. So ini kualiti audio yang korang boleh dengar dengan saya aktifkan noise reduction guys. Okay, kita offkan noise reduction. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Okay, saya akan cuba test jarak 100 meter. Let's go. Okay, saya akan attachkan macam ni. Okay, kita akan pergi sampai ke belakang sana guys. Right, bismillah. Okay, sekarang ni 10 meter. Alright. Okay guys, Saramonic Blink Me B2 ada 2 receiver. Okay, 100 meter. Dan ya, itulah dia punya kualiti audio daripada Saramonic Blink Me B2 ni dengan mono mode yang sekarang saya gunakan. Okay, test 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Alright, so kita sudah try jarak 100 meter. Korang boleh aktifkan onboard recording in case kalau korang shoot secara jauh dan kita tidak pasti ada signal yang putus-putus, suara korang putus-putus, korang boleh gunakan backup audio daripada onboard recording. Jadi, ini adalah kualiti audio yang korang boleh dengar. Test mic 1, 2, 3. Itulah beberapa kelebihan yang korang akan dapat pada this mikrofon. Dan of course, mikrofon ni tidaklah perfect 100%. Dan antara kekurangan yang ada pada this mikrofon yang saya harap Saramonic untuk letak pada mikrofon ni adalah external mikrofon. Port untuk external mikrofon. So sekarang ni macam korang boleh lihat, tidak ada port untuk korang attachkan external mikrofon guys. Dan saya sangat harapkan untuk Saramonic boleh letaklah external mikrofon. Cuma mungkin ada alasan dan juga hikmah kenapa Saramonic tidak letakkan external mikrofon. Sebab mereka mahu gayakan this mikrofon kepada dia punya screen. Contoh macam TV3, Astro Awani, Bernama dan sebagainya. Mereka gunakan logo pada kertas keras yang diorang lekatkan pada mikrofon. Tapi bila korang gunakan mikrofon ni, korang just tukar dia punya background kepada korang punya logo. Dan paling penting, berapa harga yang ditawarkan untuk mikrofon ini? Harga Saramonic Blink Me B2 ni ditawarkan daripada RM900 hingga ke RM1,000. Plus minus lah. Dia punya range 900 ke RM1,000. Jadi dengan kualiti yang korang dengar sekarang ni, noise reduction dan juga audio quality dia ni, transmitter dan juga receiver menggunakan touch screen, bateri kapasiti sehingga 24 jam penggunaan. Wow. Harga 1,900 ke 1,000 tu agak berbaloi untuk mikrofon berkualiti seperti ini. Okay, so macam mana pendapat korang tentang this mikrofon? Korang boleh tinggalkan komen di bahagian ruangan komen di bawah dan kita akan jumpa di video akan datang. Saya Bro Jeb. Assalamualaikum. Bye-bye.